Paris ni bukan sekadar bandar romantik. Dia bandar yang buat kaki penat tapi hati susah nak balik. Dari megahnya Arc de Triomphe ke besinya ikon dunia Eiffel Tower sampai berdiri depan Notre Dame yang penuh sejarah. Cari makan Turki sebab tekak Melayu mula memberontak. Ini bukan sekadar trip Eropah, ini pengalaman yang buat memori melekat lama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat datang ke Catatan Az-Zahar, cerita dari perjalanan dan kehidupan. Hari ini hari kedua dalam siri jelajah Eropah Barat 2026 bersama Kembara Sufi. Bangunan di sebelah kanan kami adalah Arc de Triomphe, salah satu mercu tanda paling terkenal di Paris, Perancis. Ia terletak di hujung jalan ikonik dan dibina oleh Napoleon Bonaparte untuk menghormati tentera Perancis yang gugur dalam peperangan. Ia merupakan gerbang kemenangan yang dibina atas arahan Napoleon pada tahun 1806. Tujuannya satu, untuk menghormati tentera Perancis yang berjuang dan gugur di medan perang. Dari jauh, ia kelihatan seperti struktur batu biasa. Tapi bila anda mendekat, barulah terasa kehebatannya. Ukiran pada dindingnya bukan sekadar hiasan. Ia menceritakan kisah peperangan, pengorbanan dan kejayaan tentera Perancis. Setiap nama yang terukir di sini adalah wira, dan di bawah gerbang ini pula terletaknya makam askar tidak dikenali, simbol penghormatan kepada mereka yang gugur tanpa dikenali, namun jasa mereka tidak pernah dilupakan. Arc de Triomphe juga berdiri megah di tengah bulatan jalan besar di mana 12 jalan utama bertemu, termasuk Champs-Élysées yang terkenal di dunia. Dari atas monumen ini, anda boleh melihat panorama Paris yang tersusun indah, seolah-olah kota ini dibina dengan penuh seni. Namun, di sebalik keindahan dan keagungannya, Arc de Triomphe mengingatkan kita tentang harga sebuah kemenangan, bahawa setiap kejayaan pasti ada pengorbanan. Jadi, bila anda sampai di sini, jangan sekadar ambil gambar, berhenti seketika, lihat dan hayati. Kerana di sinilah sejarah tidak hanya diceritakan, ia diabadikan. Bayangkan anda berjalan di tengah kota Paris dan dari kejauhan perlahan-lahan muncul satu struktur besi yang berjulang tinggi ke langit. Itulah Eiffel Tower. Simbol paling ikonik bukan sahaja bagi Paris tetapi bagi seluruh Perancis. Menara ini dibina pada tahun 1887 dan siap pada 1889. Sempena pameran dunia atau Exposition Universelle. Arkiteknya Gustave Eiffel pada awalnya menerima pelbagai kritikan. Ramai yang menganggap menara ini bodoh, terlalu moden dan merosakkan keindahan klasik Paris. Namun hari ini, kritikan itu bertukar menjadi kekaguman. Dengan ketinggian lebih 300 meter, Eiffel Tower pernah menjadi struktur tertinggi di dunia pada zamannya. Dibina sepenuhnya daripada besi. Ia menggunakan lebih 18,000 kepingan logam yang disambung dengan jutaan rivet. Apa yang menunjukkan semuanya dilakukan dengan ketelitian tinggi walaupun teknologi ketika itu masih terhad. Jika anda berdiri betul-betul di bawah menara ini, anda akan rasa kecil, sangat kecil. Rangka besinya yang bersilang membentuk corak geometri yang unik, seolah-olah satu karya seni kejuruteraan yang hidup. Pengunjung boleh naik ke beberapa aras. Di tingkat pertama dan kedua, anda boleh menikmati pemandangan sekitar Paris dengan lebih dekat. Taman-taman hijau dan bangunan klasik yang tersusun rapi. Namun, pengalaman sebenar adalah di puncaknya. Dari atas, Paris kelihatan seperti sebuah lukisan. Jalan-jalannya lurus dan simetri. Bangunannya seragam dan suasananya tenang. Di sinilah anda benar-benar faham mengapa Paris digelar City of Love.
Menjelang malam, Eiffel Tower berubah wajah. Setiap jam, menara ini akan berkilauan dengan ribuan lampu yang berkelip selama beberapa minit. Kami ingin mengucapkan selamat Ia bukan sekadar pencahayaan, tetapi satu persembahan. Cahaya yang menari di langit malam Paris memukau setiap mata yang memandang. Menariknya, Eiffel Tower sebenarnya tidak dirancang untuk kekal selamanya. Ia pada asalnya hanya struktur sementara untuk pameran dunia. Namun, kerana kegunaannya dalam komunikasi radio dan nilainya sebagai simbol negara, ia akhirnya diselamatkan. Hari ini, lebih 7 juta pelawat datang setiap tahun untuk melihatnya sendiri. Namun, Eiffel Tower bukan sekadar tempat pelancongan. Ia adalah simbol keberanian untuk mencuba sesuatu yang baru, walaupun pada awalnya ditolak. Ia adalah bukti bahawa sesuatu yang dianggap pelik hari ini boleh menjadi kebanggaan dunia pada masa hadapan. Jadi, bila anda berdiri di hadapan Eiffel Tower, jangan hanya melihat ketinggiannya, lihat juga kisah di sebaliknya. Kerana di sinilah besi dan rivet bukan sekadar bahan binaan, tetapi menjadi lambang impian, keberanian dan keabadian sebuah kota bernama Paris. Seterusnya, kami dibawa ke Notre Dame, antara gereja paling terkenal di dunia. Mula dibina sekitar tahun 1163. Bayangkan, ketika itu dunia masih belum kenal elektrik, kereta, malah negara moden pun belum wujud seperti hari ini. Apa yang menjadikan Notre Dame begitu istimewa ialah seni bina gotiknya. Menara berkembar yang ikonik, tingkap kaca berwarna besar berbentuk bulat dipanggil rose window. Siling tinggi yang membuatkan ruang dalamannya terasa sangat megah dan tenang. Selama ratusan tahun, gereja ini menjadi saksi pelbagai peristiwa besar Perancis, daripada upacara diraja, peperangan hinggalah revolusi Perancis. Ramai juga mengenali Notre Dame melalui novel terkenal The Hunchback of Notre Dame karya Victor Hugo yang kemudian difilmkan berkali-kali. Namun pada tahun 2019, dunia dikejutkan dengan kebakaran besar yang merosakkan sebahagian struktur gereja ini. Saat bumbung dan menaranya runtuh, ramai penduduk Paris menangis melihat simbol sejarah mereka terbakar. Berhampiran Notre Dame ini terdapat satu pemandangan yang sangat menarik, iaitu padlock yang dikenali sebagai Love Locks. Tradisinya mudah. Pasangan akan tulis nama atau inisial pada mangga. Mangga dikunci pada pagar atau jambatan. Kunci dibuang ke sungai sebagai simbol cinta yang kekal selamanya. Tapi lama-kelamaan jumlah mangga menjadi terlalu banyak sampai ratusan ribu. Beratnya pula mencecah berpuluh tan. Ada bahagian pagar jambatan yang rosak dan runtuh akibat terlalu berat. Akhirnya, pihak bandar Paris mula membuang banyak love locks ini demi keselamatan dan pemeliharaan kawasan bersejarah. Seterusnya, kami singgah di sebuah restoran Turki untuk menunaikan solat Zuhur dan Asar secara jamak takhir. Ruang solat ini terletak di bahagian bawah restoran tersebut. Sesi berikutnya adalah menjamu selera di restoran Turki ini. Pelbagai menu disediakan berlatar belakangkan makanan Turki dan Arab, juga minuman panas yang amat sesuai untuk suasana sejuk ketika ini. Perjalanan hari pertama di Paris memang sungguh memenatkan, tetapi sangat menarik bagi kami, bukan saja kerana dapat melihat tempat-tempat bersejarah di kota Paris, bahkan dapat lebih kenal mengenali antara satu sama lain. Mungkin pada hari ini kita dapat kenalan dengan beberapa orang. InsyaAllah pada keesokan hari dan hari-hari berikutnya akan dapat menambahkan lagi kenalan. Semoga perkongsian perjalanan pada hari ini memberi manfaat kepada anda semua. Habis Syafiq turun dia bawa.
Kami dalam perjalanan ke hotel untuk menginap pada malam ini. Seperti yang dijadualkan, memang tidak terdapat sebarang perjalanan ataupun aktiviti yang dilakukan pada waktu malam. Memang tepat sekali kerana seharian berjalan melihat tempat-tempat yang menarik sungguh memenatkan kami. Jadi jadual yang disusun oleh pihak travel agency supaya mengosongkan waktu malam adalah sangat tepat sekali. Justru kami perlu manfaatkan waktu malam ini untuk berehat sepenuhnya kerana keesokan pagi selepas sarapan akan meneruskan lagi lawatan di sekitar Paris ini. Terima kasih kerana bersama Catatan Az-Zahar, cerita dari perjalanan dan kehidupan. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi. Az-Zahar dengan Maz. Mas mana? Nazro. Hanya pelik tu dia lah tu. Makanan ambil kat sini